Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Okay guys, kali ni aku nak sembang sikit berkenaan 3 pasukan yang terbaik di Liga Super pada tahun ini selain JDT. Kenapa aku tak masukkan JDT di dalam list? Korang pun dah tahu JDT memang pasukan yang berkualiti tinggi. Dia punya pemain import yang banyak, memang cukup bagus. Dan sebab tu aku tak letak JDT dalam list pada kali ini guys. Mesti korang nak tahu kan 3 pasukan yang terbaik pada tahun ini. Sebelum aku nak lanjut video ni, seperti biasa sebelum aku nak lanjut, korang jangan lupa like, korang jangan lupa subscribe, korang jangan lupa komen dekat bawah supaya aku lebih semangat membuat video yang akan datang guys. Apa tunggu lagi? Layan video sampai habis. Check it out. Okay guys, yang pertama pasukan yang terbaik bagi aku, pilihan aku, iaitu Kuching City. Siapa je tak kenal City? Prestasi pada tahun ini memang cukup mantap. Dengan kedatangan Coach Aidil Syahrin memang mengubah segalanya Kuching City pada tahun ini guys. Bagi aku Kuching City memang insya-Allah pada masa akan datang Kuching City akan berjaya seperti JDT guys. Sebab pengurusan sekarang memang cukup mantap. Memang pengurusan sekarang memang cukup minat dengan berkenaan bola. Bukan sebab bisnes guys. Korang pun boleh tengok memang tak ada masalah gaji pada tahun ini. Kuching City memang fokus kepada kelab Kuching City guys. Korang pun boleh tengok dengan permainan yang sangat-sangat cantik yang dipamerkan oleh kelab Kuching City. Memang bagi aku semua orang pun boleh tengok dia punya permainan cukup bagus yang dibimbing oleh coach dari Singapura guys, iaitu Aidil Syahrin. Dia punya tactical wow. Memang aku bagi 5 bintang. Dia punya tactical, dia punya ketenangan dalam mengatur situasi apabila dalam match guys. Memang cukup bagus dia punya tactical Aidil Syahrin ni guys. Segala-galanya berubah untuk Kuching City di Liga Super pada tahun ini. Korang setuju tak? Kuching City antara pasukan yang terbaik di Liga Super pada tahun ini. Sekiranya korang setuju dengan pendapat aku, korang boleh komen dekat bawah guys. Okay, kita pergi nombor 2 guys. 2 hours later. Yes, nombor 2 tak lain tak bukan iaitu Red Giant guys, iaitu Selangor FC. Memang Selangor FC datang memang untuk bertemu dengan JDT untuk menang guys. Tetapi pada kalau tahun ini Selangor FC tak ada rezeki untuk mengalahkan JDT guys. Korang pun boleh tengok kedatangan semula iaitu Faizal Halim di dalam skuad memberi impak yang sangat besar. Dia punya kedatangan dah kita tunggu lama sebab ada insiden yang berlaku terhadap beliau. Dan kedatangan Faizal Halim ke dalam Selangor FC, korang pun boleh tengok memang sayap Selangor FC memang cukup bagus. Dengan coach baru, dengan player yang datang, bagi aku player yang datang pada tahun ini di Selangor FC agak kurang sikit. Sebab korang pun boleh tengok striker Selangor FC dia punya agak lemah, agak kurang menjaringkan gol. Korang setuju tak dengan pendapat aku? Selangor FC memerlukan striker yang tajam sedikit tak? Sebab insya-Allah one day Selangor FC boleh menumbangkan JDT guys. Kenapa aku cakap macam ni? Kedua-dua pengurusan JDT dengan Selangor FC ialah memang minat dengan bola guys. Banyak duit pula tu. InsyaAllah akan datang ada stadium sendiri. Kita pun tak tahu guys. Bagi aku nombor 2 pasukan yang terbaik pada tahun ini di Liga Super iaitu Selangor FC. Dengan player, dengan pengurusan memang cukup bagus untuk Selangor FC. Dengan prestasi bagi aku belum lagi mencapai KPI bagi aku. Sebab permainan Kuching City pun agak mudah dibaca. Korang pun boleh tengok semasa menentang Kuching City hari itu, Kuching City mampu untuk mengalahkan Selangor FC guys. Okay guys, kita pergi pasukan yang ketiga iaitu pasukan yang terbaik pada tahun ini guys. Jom kita pergi yang ketiga. Okey guys, yang ketiga pasukan yang terbaik di Liga Super pada tahun ini ialah
pilihan aku Sabah FC. Kenapa aku pilih Sabah FC? Korang pun boleh tengok sekarang Sabah FC dia punya permainan agak lain guys. Walaupun tak ada import sangat, tetapi Sabah FC stay di peringkat yang teratas guys. Kenapa aku pun boleh pilih Sabah FC ni? Sebab Sabah FC dia punya semangat tinggi, dapat duduk di bahagian atas guys. Sebab tu aku pilih Sabah FC, pasukan yang terbaik pada tahun ini di Liga Super. Korang setuju? Korang pun boleh komen ke bawah. Adakah Sabah FC pasukan ataupun antara pasukan yang terbaik di Liga Super pada tahun ini? Korang pun boleh komen dekat bawah. InsyaAllah nanti Sabah FC pada tahun ataupun season yang akan datang, kemungkinan Sabah FC mampu mengalahkan JDT. Kita pun tidak tahu guys. Okay guys, itu saja video aku kali ni. Kalau korang suka dengan video aku, korang boleh like, komen, subscribe ke bawah guys. Ada apa salah kata dalam video ni? Aku nak minta maaf sekiranya saya ada salah kata, salah mengeluarkan statement. Korang pun boleh komen ke bawah, tegur aku dengan baik. Okay guys, itu saja dan Assalamualaikum.